Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati, yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang berhormat Datuk Seri Haji Syarani Mohamad, Menteri Besar Perak, rakan saya yang berhormat Tuan Chan Lee Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, dan yang dikasihi adinda saya, Saudara Julfitri, selaku pengerusi Benevolent Malaysia. Kita terpukau dengan bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh beliau sebentar tadi dan mengingatkan kami waktu zaman dulu pernah menggunakan istilah-istilah itu yang turut dizahirkan oleh beberapa tokoh pemikir tanah air, termasuklah yang amat berhormat Perdana Menteri kita sekarang. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat berhimpun di sini pada hari yang berbahagia ini dalam syarahan Za'ba Seabad Pemikiran Kemiskinan di tanah Muallim yang bertuah ini. Untuk makluman yang amat berhormat Perdana Menteri dan hadirin sekalian, pada hari ini juga kita menyambut Hari Akademia Negara 2024 yang kebetulan jatuh pada 5 Oktober setiap tahun. Jika guru ada sambutan hari gurunya pada tarikh 16 Mei setiap tahun, para penggiat akademik pula mempunyai Hari Akademia yang disambut di seluruh negara pada hari ini. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan khususnya kepada Benevolent Malaysia atas penganjuran syarahan Za'ba pada hari ini. Sememangnya UPSI amat dekat dengan Za'ba yang merupakan seorang pendeta dan karyawan agung, serta sumbangan beliau terhadap ilmu bahasa Melayu, dan pada masa sama mengangkat masalah sosioekonomi, politik, agama dan budaya masyarakat Melayu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Benevolent Malaysia yang dibarisi oleh anak-anak muda yang dapat menggarap pemikiran-pemikiran besar daripada tokoh ilmuwan tersohor di tanah air kita ini, iaitu Za'ba. Hari ini kita bukan sahaja mengenal jasa dan pemikiran besar Allahyarham Za'ba, tetapi idea-idea besar beliau turut mengajak kita merenung secara kritis akan ketidakseimbangan sistem sosial dan ekonomi yang wujud, serta menyeru kepada transformasi menyeluruh dalam struktur sistem tersebut. Dalam konteks konsep kemiskinan yang sedang dihadapi oleh masyarakat ketika itu, sekitar tahun 1920-an, Za'ba ada menyebut kod orang-orang kita Melayu ini pada hitungan atau jumlahnya, iaitu suatu kaum yang tersangat miskin. Kemiskinan itulah sifatnya yang terlebih sangat lengkap dan nyata daripada lain-lain sifat kebangsaannya, dan ialah juga sebesar-besar kekurangan yang menjadikan mereka kalah dan ketinggalan di belakang dalam perlombaan kemajuan. Miskin pada wang ringgit dan harta benda, miskin pada hemat dan cita-cita, miskin pada pelajaran dan latihan pengetahuan, miskin pada alat-alat kelengkapan otak dan pada beberapa sifat-sifat keperangaian yang tinggi dan mulia.
Maka jadilah mereka tak dapat tidak daripada tersangkut dan ketinggalan dalam perjalanan bangsa-bangsa. Ini diungkapkan oleh beliau dalam Al-Ikhwan 1927. Beberapa konsep kemiskinan yang dilontarkan, iaitu kemiskinan harta benda, kemiskinan cita-cita, kemiskinan pendidikan, dan kemiskinan sikap atau akhlak. Za'bah percaya bahawa kemiskinan bukan sahaja dalam bentuk material, tetapi juga kemiskinan minda yang menjadikan permasalahan utama orang Melayu berpanjangan. Ini juga selaras dengan apa yang disorot oleh seorang tokoh sosiologis yang terkenal, dan tokoh ini seringkali juga diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ketika mana beliau membicarakan tentang soal-soal kemiskinan dan pembebasan akal. Iaitulah Dr. Ali Syariati yang pernah mengungkapkan dalam konteks kemiskinan ini, katanya, poverty is not a night you spend without food. Poverty is a day you spend without thinking. Tuan-tuan dan puan-puan, sememangnya isu kemiskinan amat dekat di hati Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan pelbagai usaha sedang dibangunkan oleh kerajaan pada hari ini. Sementara pula Yang Amat Berhormat sendiri terlibat dalam beberapa tindakan dan langkah yang beliau lakukan seawal zaman mudanya, seperti yang kita saksikan dalam peristiwa besar ketika itu yang mengubah lanskap ekonomi, lanskap sosial negara, dan termasuk juga lanskap politik negara di waktu itu. Iaitulah peristiwa demonstrasi Baling 1974 itu. Satu peristiwa bersejarah apabila beliau bersama ribuan mahasiswa lain turun ke jalan raya untuk memperjuangkan nasib gulungan petani yang dikatakan kelaparan akibat krisis harga komoditi ketika itu. Itu juga menjadikan Datuk Seri Anwar melalui episod menjalani beberapa episod penjaranya, termasuklah dalam peristiwa yang sangat terkesan kepada seluruh masyarakat kita ketika itu. Sememangnya segala agenda yang diangkat oleh Za'bah yang melihat kemiskinan secara meluas ini perlu diatasi serta ditangani secara berhemah dan menyeluruh. Usaha diambil oleh kerajaan melalui ekonomi madani yang digerakkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi mengatasi masalah miskin tegar ini. Perdana Menteri pada Isnin yang lalu telah menggariskan 5 strategi penting yang bertujuan untuk membasmi kemiskinan di Malaysia. Dalam konteks kemiskinan minda, Kementerian Pendidikan Tinggi berperanan mengambil beberapa inisiatif langsung bagi mengatasi masalah ini. Za'bah sendiri menekankan kepentingan pendidikan berkualiti sebagai kunci memerangi apa jua kemiskinan. Inilah yang dibawa oleh KPT melalui penghasilan graduan yang dilengkapi otak dan watak seimbang dari segi akhlak dan ilmu. Saya sekali lagi mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Akademia Negara 2024 kepada seluruh ahli akademik. Di mana sahaja anda berada, teruslah menyampaikan dan berkongsi ilmu dengan masyarakat agar kita dapat mengatasi isu kemiskinan minda dalam masyarakat dan membina masyarakat yang berilmu bagi mencipta lebih banyak kejayaan kepada negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.